Ibu ayah, hari ni saya berada di Menara Public Kuala Lumpur dan di tangan saya ni ada 50 gram emas. Seperti biasa saya nak kongsikan satu ilmu emas yang sangat penting untuk ibu ayah. Boleh save video ni cepat untuk rujukan akan datang. Ibu ayah tahu tak, emas kecil macam 50 gram ni sebenarnya harganya hampir 40,000 dah nilainya. Antara ilmu yang saya belajar daripada guru emas saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i, adalah tentang cabaran kita menyimpan duit. Salah satu sebab ramai orang susah simpan duit adalah kerana duit dalam bank tu terlalu mudah untuk dibelanjakan. Bila kita nampak nombor dalam bank, kita rasa macam banyak duit. Perasaan berduit itulah yang buat simpanan cepat bocor. Bila beralih kepada simpan emas, kita dah tak nampak duit. Dan sebab itulah ramai penyimpan emas berjaya menyimpan dengan lebih konsisten. Contohnya ibu ayah, hari ni harga emas sekitar 750 untuk 1 gram. Kalau seseorang berjaya kumpul 50 gram macam ni, dah ada simpanan sekitar 38,000. Bayangkan kalau duit 38,000 tu hanya duduk saja dalam bank, besar kemungkinan duit tu akan terbelanja sikit demi sikit. Tetapi bila duit tu kita tukarkan kepada emas fizikal, kita akan rasa lebih sayang untuk jual ataupun nak belanja. Jadi jangan risau, kita boleh mula sahaja dengan 1 gram dahulu, kemudian fokus tambah sikit demi sedikit. Akhirnya akan capai juga 50 gram emas ini untuk keluarga ibu ayah. Tahniah buat ibu ayah yang dah serius simpan emas untuk masa depan keluarga bersama dengan Public Gold. Untuk ibu ayah yang tengok video ni dan nak mula simpan emas juga, tulis nak emas di ruangan komen untuk saya bantu tunjukkan cara paling mudah untuk mula walaupun dengan bajet kecil. Tak perlu tunggu ada duit yang banyak, ramai yang dah bermula dengan 1 gram yang pertama. Dah sampai masa untuk ibu ayah juga kaya dengan emas.